Kita jumpa lagi guys dalam Cik Man Cik D. Yes. Episod yang berapa aku tak kira. Sebenarnya episod ni special. Kita ada bawa orang. Sebab dah beberapa episod yang kita cuba datangkan tokoh ilmu percintaan ni kan. Susah gila nak dapat dia. Kalau hampa rasa macam Malik tu terlalu misteri kan. Malik tu fake kan. Hang kenal kan? Takkan tak kenal kan. Dia ni lagi misteri tu. Bila hang tak cari dia ada. Bila kita cari, dia tak ada. Dia ada tapi susah nak dapat. Oh gila kan. Dia susah nak timbul kan, selalu tenggelam kan. Susah nak timbul. Dia selalu duduk dekat alam sebalik mata. Oh dia memang misteri sikit. Tapi kalau hang nak tahu tentang ilmu percintaan moden, dia cinta ni ada moden ada klasik tau. Dia ni tokoh ilmu percintaan moden. Cik Man nak perkenalkan dia Profesor Madya Ayanda Mucik Buyu. Cuba ulang sekali lagi. Profesor Madya Ayanda Mucik Puyu. L5. Yes, title dia ni tinggi. Awak nama macam tu Farida. Farida. Dengar macam Farida ni. Tu pangkat dalam akademik bro. Kau jangan buat hal. Farida main mana Farida. Madya. Madya. Bukan Maria tau. Farida Kan? tu ke? Aku nak explain susah benda tu kan. Nanti kau research lah sendiri kan. Nampak serius. Orang jangan tertipu. Orang ingat Ozzy Osbourne. Ya saya. Sepupu dia. Cousin. Cousin. Main pada mana? Ayanda Mucik Buyu. Saya daripada Bagan Serai. Sarai kan. Serai ke Sarai? Serai. Serai lah. Nampak seronok. Tak tanya lagi. Nampak seronok. Nampak sihat alhamdulillah. Okay. Tadi makan apa cik? Sempat tadi nasi lemak. Beli kat mana? Depan apa? Depan jalan ni? Pandalan. Baik apa nasi lemak apa? Ayam crispy. Ayam Crispy. Sambil menonton Sambil menonton OG and Cricket. Biskut lah. Biskut cracker lah. Okay. And tu kot. Yang faham. Di bagi. Bagi. Aku tak boleh bagi lagi. Aduh, tadi main bukan pakai baju lain Tadi yang lain. Jadi nampak macam pakai uniform kan. Macam mana? Tukar kereta ke macam mana tu? Tadi lain. Lain lah tu. Panas hari. Panas lah. Aircon ada ni. Aircon ada tapi mungkin sebab topik ni panas. Topik ni panas. Memang kan kata walaupun kita ni lebih berpengalaman pada dia kan. Tapi pengalaman bab cinta moden ni kita tak ada. Pakai apa cakap teknologi moden kan untuk mencari awet kan. Kita tak ada benda tu. TV lah apa. Ya. Dia memang pakar benda ni. Belum jawab dah panas ni. Dia Peluh ni. saya pakai spek je. Dia tak mau buka. Berapa kali cinta? Nak kena cakap apa ni? Kena. Benda ni tak ada tapis ni tu. Kau tak boleh ingat. Kau tak cukup jari nak Tapi kira. tapis tak ada lah. Lupa tak ingat lah tau. Yang ingat apa? Berapa? Dalam dia campur zaman bila? Zaman sekolah ke apa? Ikut kau lah. Start zaman sekolah. Benda tadi undang-undang. Ush. 20. 20. Umur apa? Umur 17 kot. Tak sekarang umur hang sekarang apa? Sekarang. 26. 26. 20 kali cinta setahun sekali. So 6 tahun tu yang free tak cinta langsung. Start tadika tu. Tak ada kau lagi. Itu maksud dia selepas start dari apa? 17 jadi 13. Biasalah dulu kan cinta monyet orang panggil. Tak, start dari umur 13 tadi. 17. 17. So maksud dia start dari 17 tu yang pandai bercinta apa semua tu sampai 20 kali tu. So yang first love hang dengan siapa? Tak sebut nama je macam budak sekolah hang ke, Kawan jiran kelas, ke, kawan kelas ke. Zaman sekolah lu lah. Zaman sekolah. Itu berapa lama bertahan? Setahun. Setahun lah. Lepas tu Habis sekolah tu habis habis lah. Okey. Tapi alhamdulillah lah ni dah kahwin lah. Hang kahwin dengan dia? Dia dah kahwin lah. Dia yang kahwin. Dia alhamdulillah. Hang belum lagi. Aku belum lagi. Okey. First move hang dengan dia. First move siapa yang buat? Siapa ngurat siapa? Bahasa senang lah. Aku ni ngorak dulu. Mati ngorat. Maksud dia cik hang sesuatu lah. Dia try hang tu je. Hang kena kongsi serius. Cik Man.
kurang pengalaman. Betul. Tak adalah sampai 20 kali sebab Cik Man mungkin bercinta tu dia sekali agak panjang 6 tahun, 3 tahun macam tu kan. Tu anggaran lah, anggaran. Anggaran aku. Tak apa. Kita nak tahu lah, Encik kena kongsi benda ni. Kita ni kurang pengalaman benda-benda macam ni kan. Nak mencari cinta macam okey lah Cik Man ambil contoh sekarang ni Syiri Cik Man tengah broken ni. Aku tengah broken ni. just orang tengah je lah. So bila broken di Cik Man stuck tau, dia macam hang nak move nak mencari seseorang tu macam hang tak ada idea lah, macam blank kan. Sebab tu kita hadirkan Ayanda Mucik Puyu. Betul sebab selalu kalau kita ni kita akan ambil masa balik untuk nak bercinta. Yes. Sebab ni 20 kali maksudnya setahun ada dia yang 2 kali. Cepat move on. Cepat move on dan cepat dapat baru. Yes, ilmu move on tu bukan senang sebenarnya. Susah gila macam Cik Man. Nak move on tu perlukan 4-5 tahun, paling tak pun 3 tahun ni. Betul. So, tak secepat tu lah. Macam Mucik, maksudnya dia ada mungkin ada satu teknik rahsia ke apa untuk move on cepat ni kan. Dah. Contoh dia Cik je Cik. So 20 kali tu bagi Cik Man bilangan tu banyak gila memang. Kalau hang yang mengorat hang playboy lah sebenarnya. Tapi kalau hang yang di mengorat maksudnya hang sesuatu lah. Sebab saya sendiri pun kalau kita kawan perempuan rasanya tak sampai 20. Yo, Zaman sekolah sebab macam kami dulu kan apa bernasyid, orang tak nyanyi situ lah. Lembut lagi. Okey. So macam-macam aktiviti lah. Tapi tadi yang cakap first adalah form 5 kan, umur 17. Lepas tu habis sekolah. Lepas tu mana sekolah dah? Apa dah? Ham cinta dengan siapa lagi? maksudnya habis sekolah tu lagi ramai. Time tu habis sekolah aku kerja KL. Kerja KL pula. Kerja Kelang dulu dekat Penang. Lepas tu ada dapat awet kat situ. Ada juga. Tapi yang tu tak lama kot. Tapi maksudnya mana tempat dia pergi ada orang ada je orang nak kata kan. So Cik Man dengar tadi yang masa sekolah tu kenapa orang suka ada sebab dia bernasyid. Musyid nasyid. Musyid nasyid dia rhyme dia tu kena. Kiranya aku ni sebenarnya aku bukan sekolah normal. Sekolah Special Force. Maksud dia apa Cik? Ke sebab jaket yang celuring tadi tu? Bukan. Tu betul. Aku sekolah ni pendidikan khas itu. Khas tu maksud dia macam mana? Gerak-gerak khas bukan? Bukan. Tu? Apa nama panggil? Pendidikan khas lah. Kau tanya kita mana tahu kau yang sekolah? Lupa lah Iman. Lupa. So maksud dia hang ada ni lah, hang ada special lah, special lah. Hang istimewa. Yang mengorak tu budak-budak kelas biasa. Sebab dia nampak hang khas mesti hang sesuatu. Budak kelas biasa yang mengorak hang. Okay, masa first tu hang respon hang macam mana Cik? Itu zaman ikut pemikiran zaman tu kan. Hang rasa apa? Ambil je. Grab itu je lah. Grab lah. Dia macam mana dia try dia main abang saya suka abang dia apa macam tu. Zaman dulu kan surat minta nombor lah. Surat tak ada. Tak nombor. Nombor ekor. Nombor WhatsApp lah. WhatsApp. Mana nak tahu lah. Bagi. Lepas tu cek kontak lah kata. Betul? Apa panggil tu? Official lah. Official lah. Declare. Official lah. Okay. Okay, so duk WhatsApp tu kira dia lah. Lepas tu jom macam tu. Berdate. Date lah. Date kan nak belajar ni soon. Aduh, segar dah waiter. Tak apa ni. Sol kat mana? Date pun dekat Maidin Pak minta. Masa tu dah ada Maidin. Ada. Masa dah hang muda lagi lah. Saya hal lingkungan 20-an macam tu lah. Tadi dia beritahu umur 25 17 tu lah. Sekarang umur 17? Dah sekarang. Dulu. Dulu. Sekarang ni. Sekarang lain lah. Memang lain. Tak lah maksudnya sekarang ni usia hang 20-an macam tu lah. 20-an lah. Kalau nak sebut detail takut orang main bagi hadiah birthday pula kan. So aku tak nak lah sebut detail kan. So selepas tu dalam tu setahun bercinta. Macam mana Cik boleh pergi sampai 20 orang Cik? Hang kena ajak aku Cik. Aku sedang kecewa ni sekarang ni. Aku sedang bersedih. Tolong hiburkan Cik Mai ni. Tapi tu janganlah sampai 20 tu. 20 tu. Apa kau ni? Cik.
Okey, yang tu setahun. Lepas tu dengan budak mana pula? Lepas tu Kilang lah. Kelang tak lama. Sekejap ya. Oh 2 hari. Tapi paling apa? Bercinta tu paling cepat sebulan. Paling singkat ke paling cepat? Paling singkat lah. lah. Sebulan tu. Dia kelas sebab apa? Biasalah duduk jauh. LDR. Macam tu pun jaga tu. LDR ni dia tu ada masalah juga Tapi baru sebulan je Man. Masalah tu belum nak main lagi rasanya kalau masalah LDR ni. Mungkin depa yang bermasalah kan. Kalau ikut Cik D pun LDR juga kan. Tapi orang cakap dah jodoh lah kan. Jadi satu maligai lah orang kata. Macam Cik Man LDR kena pakai Cik Man pasport. ada pengalaman LDR bertahun juga tapi tak dinafikan lah. Banyak impact negatif bila kita berjauhan kan. So dia macam antara dua orang tu tengok siapa yang mana teguh lah senaknya kan. Memang environment kita ni kadang-kadang bagi mengganggu-gugat kita juga perasaan kan. So hang dapat perhatian sekeliling orang apa semua kan. So memang benda tu bergantung pada hati hang juga. Bagi zaman pasangan ni macam dua kaki lah yang berjalan kan. Dua kaki tu. Kalau kita nak sampai destinasi tu dua-dua kena melangkah kan. Betul. Tapi kalau seorang je nak melangkah menuju apa yang kita janjikan sebelum tu kan, apa yang kita impikan, seorang lagi ke lain kan. Macam badan tu mesti akan rosak. Alignment lari lah kan. Atau salah satu mungkin akan terseret bila dia tak nak bergerak kan. Betul. So itulah. Terpelihok. Tapi itu masalah LDR. Selain tu Selain tu PMR. bukan. Yang tu ikut. Oh semua yang 20 tu semua sebab jauh lah. Kebanyakan aku tak berminat sangat nak cerita yang dekat-dekat. Awal-awal zaman sekolah dululah. So maksud Bila dia majoriti memang jauh-jauh lah. Bila dah umur dah start waktu dah time bekerja lah kan. Dah masuk kerja kan. Nak cari yang jauh. Sebab je kenapa rasa maksud dia selera hang tu pergi ke yang jauh juga, anak yang jauh juga, tak nak dekat. Memang kebanyakan memang dapat situ je man. Sebab mungkin hang rasa bila effort yang hang bagi tu untuk pergi kat dia tu hang rasa ada kepuasan kan. Maksud dia hang nak pergi jauh tu, hang nak jumpa dia tu bukan sekat hang perlukan modal kan, tapi keikhlasan, effort, semangat kan. Memang hati kita kumpulan kan memang pergi untuk dia kan. Sebab bertuah lah pada orang yang dihargai kan, atas usaha tu sebenarnya. Sebab kalau yang dekat ni ada biasa sekali tu tiap minggu jumpa je man. Mana Maiden tu? Pokai duit saya man. Pokai bukan jemu lah. Bila pokai tu start jadi macam kadang-kadang kan bila hang selalu jumpa sangat bulan. Jadi tak special lah. Dia bukan tentang jemu lah, yang rasa macam hang hilang keterujaan lah. Dia habis idea lah, nak sembang apa kan. Ya, umur macam kita nak dress up juga lah. Pakai cantik, handsome kan. Kita hari yang keluar kan, dia ni hang nak pakai apa pula esok lusa. Dah jadi blank lah. So hang mula mencari peranti lain kan untuk berhubung kan. Problem lah tu sebenarnya. Kita gunakan kuasa beto. Tapi apa pun bergantung pada hati juga. Betul tak cik? Betul lah. Tapi apa kepuasan hang cik bila hang LDR ni sebenarnya hang kena sorry kat kami ni? Sekejap, yang mana? Yang LDR tu yang mana? Jauh mana tu? Kebanyakan paling jauh lah, paling jauh lah. Okay, paling jauh. Johor. Yang Terengganu tu kan? Yang Terengganu tu yang budak si Iskandar tu. Budak Perak tu. Habis Johor naik apa? Naik bas. Tapi gila ni. Sebelum aku ada motor, aku akan naik bas. Bas tu. Dia pernah pergi Terengganu seminggu. Buat apa? Dan tu macam backpacker lah. Dan tu aku dah clash dengan dia. Dah clash tu. Tapi setiap berkawan bagusnya dia ni. Siap abang dia bawa pergi jalan, minit terjun. Pukul yang tak? Tak ada. Tak mana tahu pukul yang. Siap boleh ejah pergi bilik Kerja bilik? Kerja bilik? Bilik kan duduk seminggu kan. Tanjak berbuai. Kira ada ejah harga lah kan. Bilik sewa lah situ lah. Kalau minggu depan pergi dia boleh jahit tak? Dia 3 orang. Ada ke tak? Yang tu kena tanya dia kontak pun dah hilang. Nampak serius. Yang Johor yang mana pula? Tak nak dengar. Johor. Okay, macam mana kena yang Johor tu cik? Ada sorry. Kena macam mana? Hang kena bagi idea aku banyak sikit je. Aku sedang ni, aku punya peranti ni terputus ni.
Johor lupa aja masa dia kan. Tak, maksud dia kebanyakan dulu medium hang untuk berhubung tu orang pakai apa? Oh, Instagram ke Facebook ke. WhatsApp lah, WhatsApp. Kalau first move hang tak ada nombor, macam mana nak buat first move kan? Instagram lah, Instagram. Instagram lah. Semasa dia hang try dulu. Follow dulu. Time tu kami mencuba untuk mengorak lah. Bukan perempuan mengorak lah tau. Orang yang Time mengorak. tu lah. Semasa dia start hang follow lah dulu. Lepas tu first hang like dia punya story je, posting ke, hang komen ke macam mana? Kami suka like dulu. Like dulu, posting ke story? Dua-dua. Dua-dua. Lepas tu macam mana hang tahu, maksudnya kalau hang try dia ada respon yang positif untuk hang? Selalu hang try je lah, reply je lah story dia. Hai. Simple gila. Macam tu je. Macam tu. Lepas tu jadi Lepas tu kalau dia tak reply tu, mana kata cari yang lain lah. cari lain lah. Macam tu. Macam tu lah. Maksudnya memang hang try random lah. Random Memang lah. hunter lah. Tak ada lah hantar. Love hunter lah ni. Love hunter lah. Kan? So dalam purata hang try random tu, dalam 10 tu berapa orang yang sangkut, maksud dia yang respon positif untuk hang? Daripada 10 mungkin 3 orang. Okay juga. Okay. Ni sebab Ratio 3 tu dia. tinggi juga tu senaknya. So semua start dengan hi je. Selepas ni memang kena buat macam tu lah. So kalau orang tak respon, remove lah. Block. Bukan block. Tu. Next. Yang tu biar je lah. Itu biar. Biar dia kecewa bila tengok orang dengan perempuan lain. Macam tu. Tak ada. Kau biar je kot nanti tiba-tiba dia reply hi. Tiba hati dia Ada, tutup ada. apa. Ada juga. Ui. Ada Oh, kadang. ada juga. Pernah berlaku juga. Hari ni check, esok baru check. Oi. Itu start sidai kan. Selesai sidai kan. Tapi Oh. biasanya cik, kalau first topic hang nak buka jalan kan. Kalau Ha. hang dah hi, okay, dia dah respon. So first topic hang nak buka jalan tu, apa benda tu. Tanya ada orang mana. Lepas tu, Kalau dia cakap wah ni, lepas tu kerja apa sekarang ya? Gitu. so maksud dia kat situ, hang kena all out senang dah dia. Okay, bukan hang, Cik Man. Cik Man kena all out lah benda ni. Cumanya kadang bila side kita ni kan, bila hang buat benda tu kan, hang rasa macam satu dunia tengah tengok hang. Faham. Dan bila orang tak respon, dia macam satu dunia gelak kat hang tau. Sedangkan logik dia, orang tak nampak hang pun kan? Orang tak nampak muka hang pun. Dia Siapa yang Mucik buat tu betul ya. Betul. Yang penting itu bukanlah satu kecurangan kan? Kan? Itu satu usaha yang tinggi ya sebenarnya. Dan dia menunjukkan itu dia confident lah. Dia straight terus. Okay, yang mana dah ada 5% dah confident bila Mucik cakap macam ni. Kan? betul. Benda ni ikut nasib lah. Macam nak cakap habis pula. Aku tunggu je nak buka mulut ni je. Ikut nasib lah. Tak masalah ikut nasib lah. Nasib lah. Dapat lah. Kalau tak dapat tak apa, cuba lain lah macam tu. Tapi iyalah kan, kadang kita fikir kita ni duduk depan cermin rasa macam aku ni look pun macam tak handsome apa benda kan. Cuma kita fikir dalam, contoh dalam 10 Mucik cakap tadi, dalam 10 orang, takkan seorang pun tak nampak hang kan. Mesti ada yang nampak. Maksud dia taste dia pun orang yang macam hang dia. Yes, betul ya. Logik ni macam tu. Logik. Kan? Dia macam konsep bisnes juga sebenarnya. Macam kita buat marketing lah. Ya. Kita buat marketing kalau 100 orang like, kemungkinan ada 1 ataupun 2 orang yang memang minat. Contoh lah kat saya, Ya. minat servis kita ataupun minat produk kita. Tapi maksud dia possibility untuk orang, untuk kita dapat tu ada juga. Walaupun macam cakap lah, peluang tu walaupun dia 1%, Yes, dia tetap dipanggil peluang. Kalau kita tak buat, tak ada Tak peluang. ada tu peluang tu Betul. kan. Ada tak mesti orang yang high kat hang balik? Orang high dulu kat hang? Lebih dahulu. Adalah tapi tak banyak. Macam tu kebanyakan aku yang high. Tapi ada. Saya tak pernah dapat dulu. Tapi kan, Cik Man rasa betul lah apa yang Mucik buat tu. Sebab sebagai lelaki, tapi memang sekarang ni banyak lelaki yang pemalu kan. Cuma sebagai lelaki, kita yang kena buat first move. Paling tak pun kita tahu perempuan tu macam mana. Kadang bila perempuan yang buat first move dekat hang, majoritinya yang Cik Man jumpa, Cik Man kan duta masyarakat. So banyak orang buat aduan kan. So majoritinya kalau perempuan yang buat first move kat hang, biasanya dia pun tak boleh sustain tau. Sebab So, itu dia pandang- kebiasaan dia. Okay. Maksud dia kalau dia dah buat first move kat hang, mungkin kat orang lain juga. So maksud dia kita faham tentang nilai settle lelaki dan perempuan ni lain kan. Perempuan ni dia satu dia agak rapuh. Satu dia ada daripada dia punya magic. Faham kan magic perempuan ni kalau dah high pun dah lelaki cak ya. Betul. Kan? Kalau lelaki ni hang kena high 5 kali mungkin dia jawab sekali kan. Betul.
Sebab tu marketing banyak pakai perempuan. Tengok Asia pun gambar perempuan, tak lelaki. Kadang perempuan tu tak payah bercakap, berdiri je kan. Yes. Orang tertarik nak tengok, memang orang tertarik nak tengok benda yang cantik kan. Tapi yelah ada risiko dia juga lah. Kadang Eman fikir betul juga apa yang Mucik buat. Kan. Dia je. Saya suggest Eman kena buat first move apa ni. Tapi aku ni jenis cepat koyak je. Kalau orang tak layan je lah je. Kena cuba Tak lah koyak dia macam malu lah, malu. Kena try lah. Nak bagi hilang rasa malu je Cik. Pakai topeng kan macam tu. Tak jumpa ke apa? Tak cek. First try. First try. Walaupun orang tak nampak muka aku kan. Benar-benar. Tapi aku rasa malu. Macam aku type tu kan, aku nak send tu kan. Lepas send tu aku rasa macam malu gila. Aku duduk bawah meja. Jangan. Tak ada. Buat macam biasa lah tu. Jadi yelah tunggu kan. Assalamualaikum. Hai. Betul. Tunggu lah. Tunggu 3 tahun. Macam mengai. Tunggu 3 tahun. Buatlah apa yang buat benda lain apa dulu kan. Makan nasi je lah. Tak tahu gemuk. apa. Cucuk labu pun. Makan cucuk labu tak tahu gemuk. Tunggu yang tu tak tahu gemuk makan kan. Aduh. Tapi mungkin faktor zaman tu saya kurus lagi man. Tapi sekarang pun kau punya market boleh tahan ke aku tengok. Slide sangkut. So sekarang single lah. Gila single. Sebab tadi cakap dulu kurus. Maksudnya gemuk pun laku. Sekarang masih laku kan. Oi. Kita sebut gemuk ya tadi. Dah. Bukan. Bambam kan. Saya faham. Apa orang kata apa? Berisi sikit lah. Dia tak pernah sunyi lah pada girl senang. Tapi dia memang ada confidence sebab dia boleh make Omni TV. Tak ni tak boleh nak make. Yes. Dia letak tak mau the next. Tapi kami tak ada kawan perempuan. Maksud? Walaupun macam contohan tak ada apa single awak, tak ada kawan perempuan, tak pernah kawan dengan perempuan. Semua yang hang kawan tu jadi awet Sana ni kau jangan kelirukan aku ni. Tak ada lah. Contoh kebanyakan semua jadi awet. Maksud dia majoriti kawan-kawan yang lepak ni semua lelaki. So tak lepak dengan perempuan, tak campur. Bagus lah macam tu kan. Menjaga apa? Menjaga sepadan kan. Tapi ngawet pegang tangan tak? Tak apa berjawab kita boleh sensor benda tu. Itu tak payah jaga. Betul. Kalau duduk naik motor tu angin tak mau lintas lah. Itu tak tahu. Dia cakap kadang cakap tak boleh benda tu haram memang. Cakap hang pegang tangan awet tak haram lah. Benar. Ni bagus lah maksud dia. Tapi dia maksud dia memang rasa dia ada pure talent dalam apa? Dalam bidang ni. Sebab apa? Sebab dia tak berkawan biasa dengan perempuan tau. Maksudnya tak lepak dengan perempuan semua. Tapi bila dia try dia dapat. Macam kita mungkin lah kita ada juga kawan kan. So paling tak pun hang boleh tanya kat perempuan kan. Macam mana ni. Sebab perempuan lebih faham perempuan. Saya sebab tu man. Kita ada kawan perempuan. So kita akan bertanya. Sebelum kita tanya kita mesti dapat tahu. Ataupun mungkin dia jawab salah. Kadang sebab tu kita jadi overthinking kan. Yes. Betul lah perempuan mana macam ni. Kawan aku beritahu macam ni dia. Padahal tak semua orang sama kan penerimaan dia. Kan? Ya, Cik. Betul. Cik. Okay, mungkin nampak hang macam hang dahaga. Dahaga aku apa. Kisah tu kita rehat Sat. Pakai bahasa isyarat tu. Kita pernah ayat Sat. Okay. Kembali lagi dengan isu yang panas untuk Cik Man tapi sejuk untuk Musyik. Sejuk juga untuk saya lah. Walaupun panas juga panas. Ni panas lain macam sikit. Jadi kita pun tidak lah. Tapi rasanya panas untuk Mucik, sejuk untuk Cik Man. Sebab Cik Man kan dah membeku. Kan tapi Cik Man belum betul-betul healing sepenuhnya. Aku nak nangis. Setiap ada kamu. Aku bukan healing. Aku tengah lost sekarang. So disebabkan aku lost, aku panggil lah Ayahanda Mucik Buyu untuk membetulkan segala keadaan dan kecelaruan dalam pemikiran aku sekarang ni. Aku perlukan hiburan dan ketenangan. So tadi last kita maksud dia macam Mucik ni dia yang boleh panggil orang muda, dia anak zaman moden. So medium mencari jodoh dia tu dalam digital platform lah. Social media ni. So tadi kita dah buka sikit dia punya kan.
Cik Man nak share sikit di zaman Cik Man. Ah. Ada ala-ala purba sikit zaman tu. Tapi Dia bukan boleh hai-hai je tu kan. tak boleh. Zaman tu zaman bas merah anak muda zaman Cik Man, dia ada dua benda penting. Kalau zaman sekarang ni handphone kan. Confirm handphone lagi apa benda? Handphone kan paling penting kan. Handphone lah macam tu lah. Okay, kalau zaman Cik Man tu handphone tak ada. So majoritinya phone rumah yang kaya sikit kan. So yang mamak-mamak ni kadang public phone kan. So memang kita public phone. So benda yang penting di zaman tu kalau nak keluar untuk mencari jodoh, dia kena ada buku kecil satu dengan pen satu. Okay. Kalau lu tak ada pen sekalipun, hang kena ada pensel kontot. Senang masuk dalam poket kan. At least boleh tulis lah. Yes, si Cik Man nak cerita keadaan ketika tu masa dia zaman tu kalau kita nak try memang bus stand lah tempat dia. Oh, Bus stand tempat dia. Tapi situasi dia zaman tu perempuan pemalu je. Tapi pemalu dia tak sombong, faham tak? Dia pemalu tapi dia tak sombong. Maksudnya kalau kita teguk tu dia bercakap je lah. Dia macam hang tengok filem dulu kan, dia macam nunduk sikit tapi dia senyum. Semasa dekat situ hang nampak hina macam boleh pergi ni kan. Cumanya bila perempuan di zaman itu macam tu karakter dia, kita yang bad boy ni dia terkawal sikit. Faham tak? Dia ada rasa macam aku kena bersopan santun sikit ni kan. Aku tak boleh nak rompang sangat kan. Macam kita pun jadilah auto jadi sopan. Macam ikut flow lah. first move dia just hang hulurkan buku tu je. So perempuan zaman tu dah faham dah. Bila buku kecil tu tahu dah benda kan. Dah ambil then lagi dia tak ada tangan. Pen. Bukan pegang tangan. Jangan bagi tangan. Dah sapak muka ke. Bagi pen lah. So dia tulis lah. Kalau awak ni 04721. Oh, nombor rumah kan? Nombor rumah. Lepas tu kalau call? Call okay. Ni best aku nak cerita benda ni. Ni pengalaman real lah Macam mana? Biasanya call kalau di zaman tu. Kalau perempuan yang pemalu ni awalan dia. Kalau call ni biasanya mak atau ayah dia angkat lah. Tapi memang majoritinya di rumah kalau orang call kat rumah memang mak dengan ayah aku dulu. Kalau anak jawab macam siapa call? Siapa call? Kawan sekolah ya. So, Cik Man okay. Cik Man pernah call. Tapi zaman tu kita bagus kan. Tak macam mana hari tu mulut aku terjaga pula kan. Aku call macam hello? Parah ke ni? Dengar suara macam dia usi je suara kan. Macam siapa ni? Oh ni Arman lah. Arman mana? Kita pun ya Allah astagfirullahalazim. Takkan tak ingat kot. Rupanya yang jawab tu mak tau. Nah. Tapi kunci dia kat situ yang hebat daripada tau. Ya Allah astagfirullahalazim. Takkan tak ingat. Ni mak dia ni. Oh, okay. Nak cakap dengan Farah saat lah. Buah tu ingat kalau nak call jaga kata-kata cakap takkan kot kita kenal kat ni. Memang kena reject tu kan. So mak dia jawab. Aku terkejut macam mak dia yo makcik ya Allah Akbar si. Tak maaf lah ganggu malam kan. Mula tau. Tapi lepas tu aku dapat lesen besar tu. So masa dia bila call macam mak dia angkat macam hello Ma Farah ni your best friend. Kita je lepas tu jalan kan. Itu di zaman Cik Man. So maksud dia kita perlukan tindakan fizikal lah. Cuma zaman sekarang ni kebanyakan dia digital platform. So jadi lelaki-lelaki yang pemalu ni dia akan terus malu lah. Zaman Cik Man tu dipaksa untuk hang hilangkan rasa malu tapi dalam keadaan yang sopan lah. Cik wah mengangkat budak-budak zaman aku kan. So di zaman sekarang ni senang nak berhubung, cumanya bila maksud dia senang sangat berhubung tu dia ada risiko dia juga. Betul. Macam Cik Man sekarang okey. Cik Man kekok lah untuk macam Omi TV ke apa nak start kan. Cik Man tak reti kan. So, benda tu mucik dia. Sorry Cik Man cerita panjang sikit kan. Saja nak mengimbau kenangan zaman tu. Handphone berdua. Dua. So Cik Man tengok dia main kan. Dia macam cool gila, steady habis so. Macam aku rasa macam muka aku 10 kilo macam nak jatuh ke bawah kalau aku duduk depan kamera Omi TV tu kan. Tiba-tiba hang duduk je rasa tiba-tiba asal bibir aku bergetar kan. Tiba sini macam bergetar padahal tak pun. Perasaan hang so. Tiba-tiba rasa macam duduk depan tu macam buat bibir aku macam ternaik ke hidung kan. Dia ada rasa yang tu tau. Dia pernah main tak di Omi TV? Tak. Selain Omi TV yang lebih kurang macam tu? Saya live pun tak pernah sebenarnya. Kan? Itu yang malam itu Cik Man live dia main Omi TV. Saya tersenyap. Aku nak join ni pun aku macam tak boleh. Aku macam walaupun aku boleh cakap depan kamera macam ni pun tapi aku still tak boleh nak ni. Macam Cik Man depan kamera ni aku okey. Cuma bila macam direct hang bercakap macam live memang okey lagi.
Kan sebab kita tak nampak muka orang lah. Macam Umi TV tu kan hang slide terus muka tu terpampang macam tu kan. Ya. Ada yang duduk kangkang lah. So cik macam mana cik hang boleh steady buat benda ni cik? Macam mana duduk tengok hang buat cik? Start bila hang try Omi TV? Omi TV ni aku start Kawan mana ajak ni? tak ada aku Okay, kan Explore. tengok Konten orang apa? konten orang kat IG apa Indonesia apa buat live TikTok. Lepas tu sambil main Omi TV. Kira macam borak-borak kosong lah orang kata. Apa And then- dia yang kosong tu? Borak kosong tu contoh dia apa dia? Borak-borak kosong. Weh, asal mana Weh, hang duduk sini lah. Okay. Maksud dia nak membina rasa yang steady tu. Maksud dia hang tengok hang steady gila lah. Macam malu je. Kan sebab hang fikir macam dia ni tak kenal aku pun. Dia tak kenal aku lah. Tak macam tu lah. Mindset kena letak Mindset situ lah. Mindset kena tukar lah. Tapi perempuan senang suka hang dia tengok dalam Umi TV. Dia senang terhibur lah. Ada yang senang, ada yang sweat life terus. Oh kita tak nak tengok terus kan. Tak tengok terus. Tapi rasa sebab perempuan suka lelaki yang kelakar Maksudnya dia jadi kan. Sebab satu hal lagi, bila saya main Omi ni, saya selalu tanya pengalaman orang juga. Pengalaman apa cik? Pengalaman bercinta lah kata. Hang Aku tak nak dengar orang katanya. ada. Ya. Ada. Bila part serius tu saya ada lah. Cakap slow lah. awak ada tak pengalaman? Cakap macam biasa tau. Okay. Weh, hang ada pengalaman cinta sebelum ni kata. Sebelum ni lah kata dengan ni. Semasa dia tanya memang tak tapis lah. Tanya terus Tanya tu ya. Okay. Hmm. Hang kenapa sebab apa hang betul ya kata. Kebanyakan curang lah. Curang Baru sakit dulu dengar perkataan curang ni. Kebanyakan curang. Cik, apa pernah dicurangi je? Tak banyak tapi Pernah. pernah. Sakit Sakit juga lah. Sakit juga sakit memang sakit. Sakit lah. Antara sebab dia sebab apa cik Apa sebab curang? Mesti ada sebab. Dia takkan tiba-tiba dia nak curang. Kalau dia dah Dia sebab lah ni dia banyak terdedah kan. Ada app apa semua. Maksud dia Bila contoh edit pula satu hari. Dia duduk jauh, aku duduk sini. maksudnya So orang panggil apa tu? Senang ni lah orang nak download. Nak cari kawan lah. Aku nak cari kawan lah itu. kan. Kawan je. Start dari kawan maksud dia zaman sekarang tu ruang tu dah memang ada kan. Tinggal orang tu je lah nak buka ruang ke tak kan. Tu je lah. Tu je. Pedik Kantoi macam mana cik? macam mana tau orang dia tu curang. Yang mana? Yang aku tanya tu apa? Yang mencurangi hang Curangi ya. Macam mana hang boleh tahu Dapat cik nak nangis-nangis cik? Tak ada. Kat podcast ni memang kami nak tengok ayat mata lelaki cik. Tak Maksudnya dia tu mata dah bayang tu. Pakai spek tu. Tak ada. Je. Nak ingatkan balik lupa. Dia ingat kau balik lupa. Tu setelah berapa lama? Zaman Tak maksud dia hang hang dengan dia tu berapa lama baru dia tak Cik berapa dah- lama sangat dalam tak sampai setahun pun. Kena macam tu lah. Dan saya pula ni cinta pun tak lama. Tak sampai setahun betul. Tak sampai setahun betul situ. kebanyakan betul sebab apa? Sebab curang juga apa? Sebab curang pun ada. Lepas tu orang panggil apa? Bila beria tu habis, Keterujaan tu habis lah. ya. Itu pun ada punca juga sebab tu lah. Hang rasa sebab apa cik keterujaan tu habis cik? Apa yang teruja? Maksudnya untuk Cik Man dalam satu hubungan ni benda yang paling susah nak kekalkan keterujaan tau. So biasanya keterujaan ni Cik Man dia ada bagi season lah, per season lah. Lepas tu mula hilang tau. Kita dah kenal dia macam mana. Kerja sini. Kalau untuk Cik Man sendiri benda tu komunikasi sebenarnya. Cuma maksudnya kalau hang terasa ke hang merajuk ke sakit hati kan, benda tu kena cakap. Dia tak boleh simpan. So bila hang simpan, hang mula buat keputusan sendiri. Dan hang mulalah cari tension yang lain kan. So apa benda pun first season memang akan okey punya.
Tak dalam hubungan dia penting dia tentang menerima. First hang kena mencintai kekurangan dia. Betul. Kan? Faham Sebab dah. kebanyakan orang yang setia, dia mampu mencintai kekurangan pasangan dia, tetapi dia tak mampu menerima kepincangan yang berkali-kali. Ya. Sebab benda tu pilihan. Kan? Betul. Benda tu bukan benda yang kita selalu cakap benda ni tak adil ditentukan kan. Sebenarnya ada je dalam kehidupan ni, yang Allah tu dia maha adil, dia bagi hang tentukan sendiri jalan tu. Kan? Penghujung dia dah tulis macam ni, tapi dia bagi hang pilih jalan mana yang hang nak. Betul je. Tapi kebanyakan terpesong lah macam tu lah. Ya, sedih ya. Nangis tak? Ha? Nangis tak? Permulaan tu macam baru-baru je kan, agak sedih lah. Tapi bila lama tu ada sampai satu tahap tu dah macam perasaan tu macam boleh ke aku nak cinta lagi Kan, dia macam hilang percaya diri ya. Ada rasa macam tu lah. Sampai aku kadang-kadang aku jadi itu ada betul mana yang kami sampai Cik Man saksi lah. jadi macam apa? Murung lah. Lost teruk lah dia. Dia Lost. kadang dia tanya Cik Man, saya ni tak tahu lah hidup saya ni macam tak boleh ada pasangan ke macam mana, saya tak tahu lah. Kadang Cik Man cakap, Cinta betul. kadang Cik Man cakap benda ni kan, kalau Allah kata ada. Kalau hang tak ada kat dunia tu, kat akhirat nanti ada. Kan? So, ini just proses kita kan. Walaupun kadang yang bagi nasihat kat dia tu pun koyak senang sangat. Cak aku ni siapa nak nasihatkan kan? Tapi sebab kita faham dia lebih perlu daripada kita kan. Cuma sekarang ni aku perlu je. Betul. Kan? Mungkin aku perlu 100 mai. Mungkin sebab orang panggil apa tu? Mungkin kifarah dulu lah kita. Okay, Kata saya. okay, jap, stop. Bila hang sebut kifarah ni, maksud dia kau pernah melakukan kesalahan, Keburukan. baik kau reveal kat sini sekarang. Dulu lah. Orang panggil Benda dulu. ni kami nak dengar. Kami sebagai anak-anak muda yang umur belasan tahun ni, kami nak dengar je. Belasan tahun, beberapa tahun dulu. dah lah dulu nak kata playboy juga. Playboy juga tukar-tukar pasangan tu lah. And then mungkin sebab tu kot Balasan pasangan Allah. pasangan tak lekat lain lekat lah lain sampai satu tahap macam tu lah yang kata tadi dah rasa hati mati lah tau aku. Mungkin sebab tu kot aku jadi Asalan dulu apa yang kau confident sangat jadi player tu? dulu biasa badan kurus, handsome lah. kurus pinggang 30 Pinggang 30 punggung. dulu tak ada dulu slim lagi lah. Slim ya, bukan bumper Myvi lah. Bukan. Tapi masa tu memang market tinggi lagi lah. Rambut tak panjang ni. Dulu baru nak start rambut. Kata-kata ni. Dulu rambut. Tapi salah satu sebab dia sebab perhatian juga dapat perhatian yang banyak Betul. So iman mula goyang lah time tu. Ush. Nak kata tu kan memang tiap minggu kalau ni start saya dah kerja kat KL. Saya kerja kat Penang tu dah setahun lebih lah. Betul kan. So kerja kat KL tu. Bulan pertama memang saya jadi macam mana? Macam kita pergi tempat baru lah kata kan. Pergi tempat kerja baru. Memang hang punya apa? Hang punya Bluetooth tu open lah. Scan. Belum lagi. Belum lagi. Time tu tak kenal lagi apa itu dating app apa semua kan. Tak kenal lagi. Lepas tu kerja dalam sebulan. Bila dah start sebulan tu, aku nak macam nak try cari orang sini lah. Lama KL. Try. Tengok mula-mula tengok kat TikTok lah kan. Dulu TikTok ada kan. Ada kot. Ni apa Omicek? Apa Omicek ni? Saja. Lalu first try. Okay, slide. Oh, tak dapat lagi. Esoknya slide. Dalam seminggu try. Ending dah dapat. Seorang. Dekat Omi yang Omi dia bukan Omi TV, dia Omi Check. Oh, aku ingatkan Omi TV tu. Oh, ada. Dia ada Omi dua, Chat. ada beza lah. Omi Chat tu macam mana? Dia macam Omi Chat. contoh. Check tu dia macam zaman WeChat lah, WeChat. Okay. Zaman Dia WeChat boleh next, boleh ni apa semua. Lepas tu kalau dia okay, mesh, kalau boleh chat lah. kalau tak kenal tak apa.
tolak tepi lah. Kalau berkenan swipe kanan. Situ. And then nampak lah. Lepas tu first date itu lah. Jumpa. Aku ingat dekat KL Central. Dekat KL Central. Wedding ke KL Central tu. Kembang lah. Zaman tu naik apa je? Naik apa? Time tu Zaman tu dah ada Grab ada kan? ada. Oh dah ada Grab lah. Time tu belajar sendiri lah. Maksudnya belajar apa? Okay. Naik Grab. Oh naik Grab. Aku ingat belajar apa tadi kan? Dulu mana pandai naik Grab. Ya Lepas tu naik Grab pi LRT. LRT belajar pula naik LRT sini. Naik KL Central pi sini. Kalau sini pi KLCC situ. Kecik stop pasal tu. Cuma nak tanya hang. Apa kepuasan yang dapat jadi player senang? Dia tak nak puas lah man. So, masa tu lah otak jahat ke tak? Rasa macam ish aku macam market aku gila kan, takkan aku nak sia-sia. Ada man ada. Dia benda ni takkan puas man. Takkan puas. Aku kadang tak rasa kejam je buat kat orang itu. Ketika tu lah, ketika tu time tu muda lagi je man. Muda lagi. Lepas tu bila start pick up benda ni start umur 24 kot. 24 ke? Umur 24 tu bila dah pelan-pelan pick up dia. Awak aku bercinta dulu, awak macam ni aku. Padahal ramai je yang baik yang kawan hang. Ada yang baik tapi kena tinggal juga kami. Sorry lah. Masa tu hang tak fikir tentang kifarah sebab benda tak terjadi kan. Tak terjadi. Tengah hot dia masa dia dia tak fikir yang one day aku akan kena balik benda ni kan. So benda ni tiba juga untuk orang yang tengok ni sebenarnya. Kan so, kalau ada orang yang jujur ikhlas dengan hang kan. So hang tak payah mainkan pun benda tu kan. Jagalah elok. Sebab tak ke mana pun sebenarnya. Bukan boleh kahwin dengan semua orang pun. Betul. Betul tak? Lastly hang akan hidup berdua juga. Betul. Itu bukan ada kalau tak ada seorang je lah kan. Itu lah kifarah dah macam tu lah. Sabar. Aku gelak, aku bukan nangis. Aduh. Itulah ending lah tu. Dia mungkin tentu jadi playboy, dia mungkin rasa seronok macam sebab kita dah tahu, kita dah tengok movie, kita dah ada social media ni macam jadi playboy ni ke jadi macam style lah. Saat tukar awet, saat dia cek benda tu kot yang buat rasa teruja macam dia ni bosan lah. Awet macam ni pula, style dress up macam ni ke kan. Keting ni, guna ni. Tak fikir pada sudut pasangan tu pula kan. Kadang dia mengharapkan kita kan, dia ikhlas kita kan. Maksud dia mungkin hang dah melepaskan beberapa orang yang ikhlas dengan hang kan. So sampai sekarang mungkin hang diuji jumpa orang yang tak ikhlas lah selepas tu kan. Mungkin hang ada satu fasa yang hang kena lalui yang heavy lah buatkan hang sedap kan. Allah uji hang pula bahagian tu kan. Sebelum hang jumpa jalan yang terbaik kan. Kadang-kadang kita fikir orang yang kita dah lepaskan dulu tu, itulah yang paling ikhlas kita sebenarnya. Tapi ending dia nangis aku gelak. Tapi ending dia kebanyakan yang saya ni lah cakap tu lah. Kebanyakan daripada 10, 5 semua dah kahwin. Lastly biasanya orang yang dikhianati dan teraniaya tu dia akan jumpa jalan terbaik juga lagi dia. Macam setahun dah putus kan. Tu dah bertunang kahwin terus. Masa dia jumpa orang yang betul-betul menyayangi dia. And then Jaman 10 tahun ni tak kahwin ni. Tak, disclaimer dia fokus kat anak. Aku cakap anak. So kalau keutamaan aku untuk kahwin, aku dah lama dah kahwin. Macam mana ada anak. So sekejap lagi kita sambung lagi apa yang kita akan sembang lepas ni. Kita rehat sat. Jadi syok jumpa lagi lepas ni. Dah sedap lah. Dah sedap lah. Sat kita rehat sat. Sambung lepas ni. Sat ya. Aduh. Kita jumpa lagi. Sekali kita sambung lagi dengan Profesor Madya yang ada musik puyu. Bukan pakar ekonomi tapi pakar tentang percintaan. Percintaan. Tak ada lah. Taklah pakar berpengalaman. Berpengalaman. Sebab 20. Pakar tu just nak membangkitkan semangat dia supaya dia bercerita kan. Nampak macam nak cakap satu tu. Bagi. Kata tadi tengah shock kan. Shock apa tu? Shock cakap pula. Sama nak cerita pasal apa? Hukum kurma? Bukan. Tak, jadi macam first, second, okay lah, sesa.
Itulah saya rasa. Apa dia? Sembang apa ni? Ha? Part mana start ni? Yang tadi tu, yang hang player tadi tu. Oh, player. Contoh sekarang macam hang dah dapat bahagian hang kan. Ya. Maksudnya hang susah nak dapat seseorang yang betul-betul ikhlas, yang Ya. memang sustain dengan hang kan. Yang agak bersilih ganti juga kan. Ya. Cumanya mungkin hang agak mudah untuk mendapatkan seseorang sebab hang terlibat dalam aplikasi moden ni untuk mencari kan. Cumanya dia rasa dia aplikasi moden ni dia menjamin nak untuk jumpa orang yang betul-betul tulis ikhlas. Peratusan dia hang rasa. Sebenarnya tak banyak Mungkin kan. 20% lah kot. Yeah. Sebab saya yang sekarang ni pun bukan melalui aplikasi. Direct juga kan, Direct. jumpa kan. Yes. Tapi yang rasa mungkin peratusan dia mungkin kecil lah, 5% lah kot. Sebab saya lah menggunakan ni adalah berapa 10 tahun lepas kot. Ya. Cek. Kan. Tak. Facebook kita tu. Oh, Facebook. Cik Man pula, Cik Man Perlu tak kekal pun. kalau dalam pengalaman hidup, maksud dia yang nak mendekati tu melalui apps TikTok ke benda kan. Ramai. Saya memang pernah berkawan seorang. Memang main pada ni ke pernah berjumpa dulu ke? Main memang dalam online. Kan dia memang buat live semua kan. Tak kekal juga. Cuma yang agak lama, yang kekal lama tu yang kita, macam dia lah. Klasik punya style lah. Kita jumpa berdepan kan. Betul. Ni je. Sebab dia mudah bila kita jumpa depan, kita nampak dia kat mana dan kita nampak dia tengah buat apa semua, so kita dah nampak kekurangan dia sebenarnya. Yes. Berbanding kita jumpa kat apps. Apa? Dia just letak mungkin gambar dia dalam KLCC. Betul. Cik Man, Cik Man takut Kita tak apa tahu. dah. Orang yang kebiasaan dia pakai apps ni, dia mudah mencari yang baru kan. Dia mudah kat situ kan. Macam katalog cuman. Kadang-kadang macam macam boyfriend or girlfriend aku macam tak chat aku macam bosan lah. Nak ni lah slide lah. Dia start dah perbualan kat situ kan. Bila start perbualan tu maksud dia ada ruang lah di. Ruang, bila ada ruang ada peluang kan. Ya je. Betul. Macam apa yang cik buat lah. Tapi sekarang ni yang saya tak pakai dah untuk Omi chat apa semua. Just syok-syok lah kalau Omi TV pun. Time tu Omi TV tak ada Okay. lepas tu asal tahun lepas kot baru download Omi TV ni. Sekadar tengok je lah kata kan. Main tengok. Buat magic ke apa bukan tak? Bukan time tu dah okey, aku dah okey. Tanya pendapat orang lah kata kan. Perempuan ni macam mana? Contoh kalau perempuan, kalau hang nak lelaki yang macam mana? Lelaki yang macam hang kata. Bukan. Dia yang utama dia lelaki tu kena kelakar. Terpenting kan. Banyak itu je man. Macam mana Fun kelakar tak? lah. Sonok apa lawak hang ni. Aku lawak je. Betul. So memang majoriti dia nak kelakar. Yalah, tapi kelakar tu bukan dia benda yang boleh menjaminkan. Ya, tapi ada kes sebagai duta masyarakat ada kes. Ada kes. Awalan perempuan minat lelaki yang kelakar apa semua. Yes, Tapi bila hubungan tu start serius, lelaki tu kelakar dia cakap annoying. Oh. Kan? Ya, betul. Serius sikit kita tengah cakap benda ni jadi Kan? gitu. So lelaki ni kalau benda-benda tu hang macam ya lelaki ada kebudak-budakan dia kan. Tapi dia akan jadi itu dengan pasangan yang dia selesa je. Yes. So bila hang reject macam tu, Auto. seminggu lah jadi robot, boleh pergi setahun tu. Awak kenapa diam macam ni ya? Wah, okay. Dia ambil rock luar. Bukan. Kan man. Kan? Takut lah cakap dia ambil rock luar. Tak ada jadi macam Duduk benda kan. Tak apa pampers lah. mood dah start gitu. Jadi spoil lah. Pernah kena je. Pernah kena? Pernah. Bila kita jom kita sini kan. Tak mau. Jadi tak payah. Jadi stop Ajuk lah. Dia bukan ajuk, kira macam aduh. Spoil lah. Bengkak lah macam malang. Mood mati terus lah. Mood macam terus. Lepas tu Omi TV pula cari yang lain. Tapi start punca-punca situ juga jadi punca. Okay, aku tak nak hang. Dia jadi macam tu. Masa tanah tu kan macam ada confident tu. Macam cari lain lagi senang dapat kau. Ni memang senang dapat. Senang dapat Kan senang dapat Tak lah, senang sangat memang. Tapi hang punya humor ni macam rasa organik kau. Macam dia duduk tak bercakap pun orang gelak ni. Tu lah. Tengok itu Omi TV ni. Padahal muka tak lawak ni. Yang tu lawak. Tengok. Yang tu lawak. Ayat liuk tali. Cik.
No, betul. Bila kita duduk sini, Ha. okay, Jamal tengok muka saya. Ha. Aku sudah kena masuk yang dekat TikTok tu, yang apa KS apa benda tu. Yang hang gelak dapat duit. Ada buat lawak. Ha. Tak ingat nama Tak KSI ada punya tu. Tak ingat Buat nama. negro. Hang buat gelak dapat duit. Dan sekarang masuk je. Ah. Hang tak cakap hang diri je. Dia baru buat tour kan. Buka aspek mata hang senyum lah. Aku terjadi tu. Tapi saya kuat gelak memang. Macam mana memang. Dah maksud dia hang kena bagi dia gelak. Faham tak? Contoh lah, Cik Man kalau buat ada gelak RM10,000. Kalau aku kalau bagi gelak RM50. Tapi kita, bila saya serius memang sini kan. Orang sana. Aduh. Perempuan pun gelak memang. Macam mana? Aku laku sini perempuan takut Ha. Takut terpikat. Macam aku pula susah nak ni. Aku muka macam aku banyak kalau aku sembang dengan member perempuan kan. Kali bakal cakap awal dulu aku tengok hang nampak belagak. Orang akan pandang aku macam tu. Hang nampak aku macam mana? Awal-awal dulu nampak. Ini macam okey ke kau macam belagak lah. Bagi aku okey Jujur. Persepsi awal hang. Tak. Biasa lah. Tak fikir lah, memang mampus lah. Tak fikir pun. Ya sebab saya lelaki. Bukan. Dia lebih pada tengok perempuan lah. Bukan aku fikir yang ni sombong lah, skema lah. Tak ada aku tak fikir tu. Tak ada. Hang jenis hang macam tak ada negatif dalam Tak ada. dalam pemikiran hang, tak ada Betul. kan. Oh dia terus. Dia closing macam tu lah. Gantung itu lah. Ada bawa itu situ. Hang ni bertali tadi dia liak. Ada apa tadi? Aduh. Kena sensor potong kat lah, potong lah. Encik sambung encik cerita tadi. Hang kena bagi input je, input yang baik untuk Cik Man. Apa input apa? Tak kisah pasal pengalaman hang tadi tu. Okey. Cik, apa pengorbanan yang paling besar hang rasa pernah buat untuk perempuan tapi dia tinggal hang juga ataupun putus juga? Bagi duit ke, bagi emas ke, bagi kereta ke, adalah apa-apa lah. satu tu. Tapi itu bukan sebab kena tinggal apa, tapi memang Tak ada jodoh lah. persekepak apa namanya? Habiskan aku nak dengar apa apa? Apa tadi? Cepat cik, cari cik perkataan tu cik. Apa. Tak tahu lah kata apa. Tidak. Sikit je dapat kan nak dapat tu. Sekepak. Nak dapat dah sikit, nak dapat tu. Persekepak. Tak boleh kan. Tukar ayat lain. Okay, ayat lain. Persefahaman kot. Bukan. Kesepakatan. Ya, Okey, sebut. persekepatan. Ha? Perkesempatan. Kan lah? Apa dia? Kesepakatan. Kesepakatan. Pakatan harapan. Bukan. Macam tu lah. Okay lah. Kita buat haluan masing-masing lah. Macam tu lah. Awak jadi macam tu? Sebab dia belajar lagi. Student lah. Student lagi time tu. Dan tu apa dia yang hang Aku korbankan? dia Jiwa raga ke apa? firstnya dia datang kat aku. Dia datang pegang serai. Dia nak semata-mata nak jumpa aku. Wow. Okay. Time tu ingat lagi bulan puasa kot. Time tu saya Bintik mulut berbau lah. tak ada time tu dah Menjaga dekat maghrib jarak lah. lah. Dekat maghrib bau lagi. Pakai mask lah. Pakai mask lah. Time tu saya kurus lagi man. Rambut panjang lah. Habis kalau gemuk mulut berbau. Kurus mulut tak bau. Dia ada kalau cinta kan. Dia hak busuk bau wangi. Tu first lah. Dia dari mana? Dia orang aku nak sebut lah. Sebut je lah. Sebut lah. Dia Syed Iskandar. Okay. Jauh tau. Jauh. 4 jam dah. Kalau naik motor busuk-busuk 3 jam lah. Kalau wangi-wangi. Hah? Okay, sama. Dia yang tu lah aku punca aku jadi macam suka dia sebab dia ada effort dah tu kan. Oh, dia main cari hang dulu. Mula-mula cek kat Omi lah. Oh, Omi juga. Omi juga. Wah, aku rasa hang memang duta Omi Omi TV tolong ambil musim ni jadi duta. Ada pengguna tegar kot. Dulu lah kata. Bukan sampai sekarang. Tak dah. Okey, lepas tu. Lepas tu dia jumpa jadi macam tertarik lah dia. Andy lepas tu dia Di mana jumpa tadi? Dia Beli main Andy. dia main dia naik kereta. Oh, dia drive. Balik jalan kaki.
Dah. Tak nak lah. Ya. Tadi cakap dah, dengar dia cakap beli bendi. Dia naik kereta. Dia naik kereta. okay. Main kat kami. Pengen serai. And then nampak lah effort dia tu. Okay. Dia main ambil hang tepi mana? Tapi jumpa macam tu lah. Oh. Tadi tu kerja bandar. Jual anak patung. Oh ya. Dia pagi dia kan. Tempat kerja. Lepas situ, jumpa situ dalam sejam tu. Dia balik lah. Main seorang? Dengan kawan dia. Dia jumpa situ. Lepas tu saya jumpa dia balik lah. Masa dah pergi sana balik lah. Oh, sana. Pergi naik. Saya naik motor lah. Oh, naik motor. Tadi tu walaupun motor second lah. Kira kerja bandar tu Kedai mana? Beli kedai mana? beli atas orang lah. Oh, okay. Tu lah. Itu first motor saya lah kata. Dengan motor baru kata. Jadi shock lah. Helmet 2 biji lah. Satu pun kat siku. Tak ada, saya tak. Mana sangat? Saya pergi sana. Dia bawa kereta. Dia pergi sini. Dia bawa kereta. Oh, dia bawa kereta. Maksudnya dah naik kereta dengan dia kat sana. Ya. Oh, Okay. Ingat style orang dulu kan. Helmet kat siku kan. Tak ada. Push back kat luar kan. Naik motor sengit daripada kan. 4 jam. Aduh. 4 jam je Jalan lama kami. Tapi betul lah. Memang kalau lama jalan, sungguh lah 4 jam. Kalau jalan lama pun jauh. Kalau nak pergi Ipoh, patah balik pergi situ pun Jauh sama juga lah. Cik Iskandar kan. Kalau highway baru boleh pakai jalan tu? Ada lalu? Boleh pakai dah. Okay. Dia Tak ada lagi kan? time tu tak ada lagi. Tapi dia sama je jauh dah. Lebih kurang je. Tapi dekat sikit lah daripada Tapi sebelum ni. jalan lama tu berantu je. Dulu saya Bentuk apa masuk Okay. Mulut entut. Alhamdulillah. Dulu nak jumpa dah. Kita kena masuk turun tol Kuala Kangsar. Okay. Tu. Kuala ikut jalan Kangsar lepas Sayong. tu dia nak panggil tu dekat Padang dekat Sayong. Jalan Parit. Sayong situ. Sayong, Parit, Buta. Lalu tepi sungai Perak tu kan. Aku lalu itu. Sampai lepas tu dia keluar jalan belakang. Syed Iskandar tu lah. Pakai orang dia. Bayangkan nak sampai Syed Iskandar tu ada satu kubur belah kanan. Akan nampak. Ya, okay. Hampi macam mana waktu pagi ke petang ke apa? Hang balik macam mana? Balik hari ke apa? Aku pergi tengah hari, balik pukul 3 pagi. Gila. Tapi jalan Ipoh lah. Jalan Ipoh pun 3 pagi tu naik motor. Kalau saya kurang-kurang saya pergi mungkin subuh. Dia dating petang balik sebelum maghrib. Contohlah. Ini pergi tengah hari balik pagi. Satu hal, aku tak Awal bawa laju pagi. motor. Oh, dia slow gila. 80, 70, 80, 70. Hang yang orang kena tahan polis sebab bawa motor laju kan. Dia kena tahan sebab bawa motor slow. Lepas tu kena seman tu weh. Lah. Baru tak mati. Mati lagi. Dengan pakai baju askar kan. Mungkin sebab tu lepas pick up, aku ni nak pack apa orang kan. Mungkin kan tengok slow kan dia, kawan ni tengah steam apa. Slow dia nak bawa motor. Dengan baju askar pula bawa air Dengan ketung. rambut panjang kan. Aduh. Tunjuk kad boleh? Dia ada kad. Dia tak tunjuk lah tu. Saya tunjuk bila emergency saja. Itu bukan emergency. Yang tu memang salah. Kata otak mati, semua mati lah kan. Tak boleh kata apa, memang salah. Okay. Kita tak boleh menggunakan kuasa veto saja-saja lah. Nampak. Macam ni bagus. Jangan sikit-sikit nak pakai kad. Bila perlu saja cik. Yang sambung yang tadi cik. Balik 3 pagi. Balik 3 pagi tu. Biasalah lah. Cik, apa benda-benda mistik tu ada, mesti ada lah. Hang gerak balik pukul 3 pagi ke berapa gerak daripada sana? Balik pukul 12. Sampai kat rumah tak tahu, tak tentu lah. Kadang dah pukul 4. Okey. Pukul 12 balik. Gerak daripada sana. Si Iskandar pukul 12. Syed Iskandar. Seram lah. Jalan tu seram ni. Saya pernah pergi sekali dua kot tu pun Tambah pindah galak. kereta siang. Tak cakap pukul 12 lah. Pukul 9 pun kau sedar. Ngeri lah jalan dia kan. Tambah gerak dari si Iskandar pukul 12 kan. 12, 1, 2 kan. Memang tahu yang kita pernah hantar tu kan. Dekat KFC tu kan. Nak ke Ipoh saja. Motor tak ada. Ada 2-3 biji kereta saja. Oh, ingat motor hang tak ada. Tak ada. Motor hilang. Orang lalu lah. Oh, masih ada pengguna jalan raya. Ya. Lalu.
Rasa vibe dah. Baik lah. Kena hutan tu, tebal. Benda hantu, pernah kena hantu Pernah. Sekali tu pernah kena tumpang. Nak balik bawah butak kak. Macam mana hantar dia tumpang? Jadi berat lah. Aku bawa motor. Dah lah bawa slow. Lagi slow lah. Time tu aku bila Salah member steady je. tapi masa time tu jadi macam aku terdetik macam bawa laju sikit lah. Laju bila laju tu time tu jadi macam awak Tak tadi happy, macam tu. Yeah. Daripada 100 awak 60 kan. Kan tak cuak masa tu. Tak ada rasa nak tinggal motor nak lari Apa lah. masa tu? Memang khas lah benda tu lah. Pick up situ. Tak ada pick up motor ni. Jalan gitu. Oh. Motor tu lah SYM tu. Aish. Kalau hampa macam mana jalan tu? Time tu 12, mungkin dalam 1 pagi. pukul 12 ke pukul 1. Itu yang cakap Marco pasal semangat dia lain macam sikit. Tiap-tiap minggu. Tiap minggu pergi. Dia. Kos Bukan 2 bulan sekali, sebulan sekali. kos sebulan berapa? Kos Kos lah. Kos dating Dia kalau 200 lah kot. dia kalau dah sayang ni dia tak kira kos lah tau. Kak mak bagi je adik mak. Apa bagi lah. Bagi dulu lah. Tu penting kan. Betul. Papa bagi mak dulu kan. Kan. Lepas tu baru dengan mak ke kan. Macam tu. Dia main tiap minggu. Tak. Ada satu Sekali lah dia main macam ni. 2 kali. Yang paling terkejut lah, dia main rumah naik kereta jemput mok nak ambil kami keluar pergi dia dan tu mok kami duduk lepak apa depan rumah menyembang kawan. Kat kampung panggil Apis. Apis tu kawan hang lah tu. Siapa naik kereta tu, naik Mavic tu. Cuak apa terkaku lah kata. Dia main naik kereta lah kata macam ni. Terkejut lah kata. Dia tak minta kahwin masa tu. Siapa berpeluh dalam. Jangan tu. Cita-cita dia aku pula yang berpeluh. Okay, teruskan. Lepas tu bagi tahu lah kat mak aku kata, ni kawan baru kenal kata. Lepas tu keluar lah. Merata dia bawa kami pergi jalan apa. Siap ajak bawa kereta lagi. Lepas tu kami tak ada lesen agung lah ni boleh lah bawa auto lah. Time tu belajar naik auto lah. Nanti balik drive. Tak boleh. Lama tinggal. Lama tinggal. Itu layak. Umur hang dengan dia tentu sebaya ke beza sampai muda sampai tua? 21. Sama Sama umur. satu. Sama sebaya kan. Sebaya. Jadi umur 21 ni. Dia sampai bawa pergi rumah dia. Time tu kakak dah kahwin. Aku pergi tidur sekali dengan abang-abang dia. Tidur apa tadi? Sebab ayat tu cepat dihabiskan. Tidak tu kukat tu. Itu yang paling agung lah dalam sejarah hidup. Family dia semua kenal aku. Lepas tu ending dia. Mungkin time tu aku tak ada kerja tetap lagi pun. Dia pun tak kerja lagi Dia belajar Okay, detik berpisahan dia. Dia sebab dia kan budak pelajaran. Macam aku ni kan. Oh, dia student. Student. Okay, benda ni aku nak dengar je. Sebab berlakunya. Sebab hang bekerja. Dia student. Sebab dia tu aku nak tahu sebab apa. Dia sebab mungkin time tu kami tak gaji tak menentu kata. Mana ada EPF apa. Kalau dia belajar keluar nanti dah kerja. Family dia semua kerja bagus-bagus. Ada yang kerja polis. Apa? TUDM. Tapi memang zaman sekarang ni status sosial tu memang jadi ukuran rasa di. Kalau untuk Cik Man bagi Cik Man yang penting orang tu dia rajin je. Soal rezeki ni Allah yang susun kan. Yang penting hang rajin lah. So kadang rezeki hang nak letup bila hang tak tahu. Kadang hang pergi bukanlah satu kesalahan untuk sambung belajar. So, cuma kadang ada orang yang lepas habis belajar still struggle kan. Macam ada kawan-kawan terdekat kita kan. Kadang habis belajar dia kena tunggu juga. Ada struggle juga buat kerja biasa-biasa dulu kan. Cumanya mungkin bila orang tengok akademik tu
termasuk dalam satu status sosial juga, macam dia ni dah ada kelulusan yang ni kan. At least adalah peluang kan. Setiap orang pandang benda tu, tak kisah pun ada kelulusan apa, yang penting kita nampak effort orang tu, dia rajin. Dia boleh buat tu, buat ni, dia tak lepak hidup dia kan. So, penting yang tu lah. Tapi mungkin sekarang ni orang tak berpandangan macam tu. Betul. So, majoritinya berfikir tentang status sosial lah. Benda ni orang tak boleh nak nafikan, sebab apa yang Ceman cakap, apa yang Ceman nampak. Betul je. Betul ya. Walaupun kalau saya tengok balik, benda tu kembali kepada family punya pengajaran lah sebenarnya. Kalau hang ajar anak budaya dalam family kan. Yes, untuk rajin, jangan buang masa apa semua ni. Hang tak belajar pun hang akan jadi sama dia. Berbanding ada orang yang sama belajar tapi malah. Ya. Tapi ada juga yang jumpa family yang satu family yang akademik bagus, kerja bagus, tapi dia pun tak memilih tentang menantu anak dia nak kahwin siapa. Yang penting rajin lah. Sebab nampak kawan Ceman apa ada yang macam tu. Dia pun tak belajar tinggi apa semua, kerja biasa-biasa je. So abang ipar ada apa semua ni semua kerja bagus. Tapi dia pun nampak dia tu keikhlasan, ketulusan dan kerajinan dia. Masa dia nampak sebagai seorang lelaki tu dia lengkap lah sebenarnya. Kita tahu lah cerita tentang rezeki kan. Kalau hang berpeluk tubuh tanpa buat apa-apa, rezeki tu memang takkan datang pun. Kalau hang rajin, hang berusaha bersungguh-sungguh dan hang belum direzekikan macam orang lain kaya, itu bukanlah satu kesalahan. Itu hanya satu proses. Dan penghasilan dia kita tak tahu kan, Allah yang susun nanti. Dia je. Macam apa yang jadi kat Mucik ni, mungkin salah satunya status sosial juga kan. Cumanya tapi hang Yakub berasa. Ke dia apa cakap? Itu hang undur diri. Dua-dua. Kira dia yang start kata, kita tak boleh macam ni. Awak tak boleh macam ni kata kan. Awak kena kerja macam ni. Kena kerja macam ni kan. Ada sampai aku ni SPM tak ada. Ada satu tahap tu sampai sebab pendidikan khas kan tak ada SPM. Ada satu tahap dia cakap apa, hang kena ambil SPM. Nanti aku dia minta abang dia yang polis tu ejah aku masuk polis. Tapi kat sini saya nampak maksudnya family dia baik lah kan. Kau sebab time tu yang hang mesti tak accept. Bapak dia jujur sekarang ni ke time tu hang tak boleh nak accept benda tu. Hang yang bengkak. Hang bengkak dan sekarang baru hang nak merajuk. Dalam banyak-banyak ex dia paling. So why? Tak, maksud dia sekarang family dia baik hang. Maksud dia nak tolong hang. Then hang break tu sebab apa? Sebab hang rasa hang tak layak ke? Dia break sebab dia nak semua belajar. Lepas tu dia pick up saya ni macam tak ada masa depan lah. Itu saja. Okay, faham. Dia start pandang hang serong lah. Itu saya bercinta, 2 kali bercinta dengan dia. Hai. 2 kali putus sambung lah. Okay. Tapi ending yang sama. Family dia semua kenal. Baik. Bapak dia siap kata, musyik tak main kata. Kadang Ceman rasa ketika dia dengan musyik, mungkin dia tak nampak dunia lagi kan. So dia nampak ni lah dunia dia. So bila dia mungkin dia start sambung belajar, so environment dia yang macam tu, start dapat attention pada orang keliling, then dia start nampak jalan lah. Sebab nanti kalau dah kahwin nanti nak macam mana nak. So otak akan tercari satu alasan untuk menghalalkan pembebasan dia. Cuma rasa macam tu lah kan. Boleh jadi. Kebiasaannya jadi macam tu lah. Dia pun dia cerita sama macam saya juga. Cinta rasa putih kena tinggal. Ending dia selepasan time dah tak ada apa tu lah. Dia dah ada haluan dah. Kami ada haluan kami. Dia cinta dengan orang tu tinggal. Saya pun sama. Lepas tu bila jumpa balik dia macam jadi kawan. Bagaimana sihat weh. Nak macam sekarang still berkawan lah. Itu maksudnya kawan tegak-tegak macam tu. Sebelum raya aku ada jumpa sekali. Dia main rumah sekali lagi? Tak ada. Jumpa kat Taiping kan lah. Macam tu. Tak ada rasa apa-apa feel spark balik ke benda, tak ada? Just macam kawan dah perasaan tu tak ada. Tapi tak ada. Bila jumpa dia macam kawan lah. Perasaan tu dah ada kat orang lain kan. Ya tak ni, tapi kita kalau jumpa tu lebih kepada macam macam mana abang sihat lah sekarang buat apa kan, kerja ke apa macam tu lah. Dia lebih macam, tapi kita tak tahu kalau ada jodoh ada orang kata macam tu lah. Ni mesti harap lagi. Harapan tu ada lagi tak? Kita tak harap benda tu, tapi kalau ada lah. Itu macam harap tu. Ya. Tapi sekarang ni kita dah
Dah ada dah. Dah. Oh, so dia sayang yang sekarang lah. Kita Oh, risau prepare juga ni, yang sekarang ni duk tengok kan. Kalau cakap mengharap nanti mampus kena lipat kan. bukan. Oh, dah. Ini lama memang lama. Dah. Dia tak buat. Kami pukul Ini dia. lama. Ah. Saja berkongsi pengalaman. Nampak dia macam shock tak apa Sat. Kita rehat Sat. Kita jumpa lagi lepas ni. Kita tengok apa Musyid nak cakap lepas ni. Ya. Apa last punya sesi kan. Okay Sat, kita rehat Sat. Let's go. Sambung ke segmen seterusnya. Kan. Ada kisah lain yang lagi best kan nak kita masuk yang dalam lagi benda tu? Yang tu je kot, yang tu je. Itu lah. Okay. Maksudnya ada yang contoh lagi best lah. Orang lain ke? Kira itu antara yang best lah. Best lah. Moment ni. Dia Sat, aku nak masuk, aku tak habis tanya lagi sebenarnya pasal tadi tu, benar. sebab kita kena rehat. Dia study apa? Kos. Aku pun lupa dia. Kan. Biasalah macam arwah mak dia. Dia guru agama lah kata. Okay. And then anak dia mesti ambil kos Islamiknya kata kan. Dia belajar dekat Terengganu. Tadi kan si Iskandar tu yang mana? Ni orang lain lah. Rumah dia lah. Dia orang itu. Iskandar. Tapi dia belajar itu. Time tu lah. Time tu kopi Terengganu tu kan. Yang tu kawan lah. Time tu kawan lah. Sampai seminggu tu kan. Dia yang dia duduk kat Sri Iskandar tu. Rumah ayah dia. Okay, dia belajar apa? Dia pasal agama ke lah. Agama ke, Kos okay. tu lah. Suluddin ke apa tak tahu. Aku lupa dah lama. Okay. Itu tadi yang pergi Terengganu. Terengganu tu memang time tu memang panggil apa tu? Pergi Pulau Perhentian lah. Bukan. Tak. Memang berjalan. Release tension lah orang panggil. Seronok-seronok pergi. Lepas tu dia ni ada kat Terengganu. Baik aku check dah. Masa tu dah ni dah. Dah tak ni dah ha. Tak ada Tak bercinta dah. Tak ada kawan lah. Kalau aku seorang tak syok tak. Hampir seorang-seorang. Aku naik bah. Daripada start naik bah kat minta. Iya nah. Gila Masa tu memang tak ada tujuan just macam nak jalan je lah. Kan sebab hantar dia dekat sana. Nak buat situasi tu macam kebetulan. Awak Tak tahu. Oh tak tahu. So macam mana hang boleh tahu dekat sana pula? Macam mana tak. Tengok kat story kot tau. Oh sorry. Dan tu ada WhatsApp dia kan. Tu tengok yang ni kat Terengganu ni. Tanya ya lah hang ada kat Terengganu lah. Alah ni memang aku duduk Terengganu belajar ni. Aku kat Terengganu ni. Berjumpa sampai ingat dia jumpa abang dia bagi pinjam motor. Menarik Bukan menarik. Time tu dia belajar. Kalau nak jumpa malam lah. Tengah hari pagi sampai petang tu tak ada apa. Abang dia pun ada kerja lain. Dia pinjamkan motor, abang dia pinjam motor. Ronda. Oh, ronda seorang-seorang. Ronda pi Kuala Terengganu. Apa pergi apa? Gombadak, ronda itu. Macam sekarang ni hang ada kan? Maksud sekarang ni ada samuan lah dengan hang. Siapa? Dia Ada markah lah. Markah lawa mana? okay Tak tahu lah, mungkin saya dijodohkan Nenek mari. Orang KL kot aku. KL juga. So majoritinya orang KL. Kebanyakan orang KL. Oh, tak kenal cara hang kenal macam mana? Cara hang berkenalan dengan dia. Melalui apa? Macam tu juga, Apps sorry juga juga. ke atau macam mana? Yang tu kira lah Lah? kat Omi. Omi ya bila awet uninstall lah. Setakat ni. Sekian lah. Kalau Ada lagi ya apps tu? dari Delete lah. Esok kalau ni download balik. mungkin Alah. macam tu lah. Tapi Macam-macam kali dia buat benda tu. tak tahu tak ada jodoh. Mungkin sebab tu kot. Tapi trik lah menjadi kat situ Okay, ada suggestion lah untuk kami ni. Okay, untuk Cik Man lah. Dia tak boleh.
Dia dah on market lah untuk Cik Man lah. Dah. Bagi apa? Jangan mengalah. Lagi ya takkan jangan mengalah je. Bagilah sesuatu kan kata yang menerajang kepala otak aku ni. Rasa kan kan Cik Man main Omi TV ke Omi Chat tu boleh boleh dapat. Kau tak habis sebab Cik Man tak nampak tak rambut panjang macam saya Dah lah. bukan dah. Sebab apa? Boleh kot sebab boleh. Yang penting confident. Kompimda lah. Penting. Betul. Tak aku kompimda tak ada je. Tak apa Cik Man. Cik Man letak gambar Cik Man dekat Bagi DP tu. kata-kata je kat zaman je. Yang Serius sikit hang tengok kamera. Bagi kata-kata je. Cik Man saya tak pandai nak kata-kata Cik Man. Apa je yang terlintas kat kepala otak hang sekarang? untuk Cik Man Apa ataupun nasihat orang apa? macam Cik Man. Saya muda lagi takkan bagi nasihat kot. Tak ada masalah. Kan nasihat tu dia pasal siapa-siapa boleh. Kalau tu jangan mengalah lah. Kalau tak dapat hari ni, lusa, esok mungkin tahun depan. Macam tu lah. Tengok yang mana tu? Bagi deep sikit, bagi deep. Word yang deep sikit. Imagine ni Cik Man ni tengah broken ni. Tu macam Cik Man. Tapi ramai kat luar sana tengah broken teruk tengah teriak tengah video ni. Cik, Ajak relax ah. Relax. Cik gua tengah broken cik. Tapi mungkin benda tu adalah proses kot. Nak bila proses lah kira kita kenal ni okey tak jadi. Dah mungkin Allah nak bagi yang terbaik lah nanti. Ending dah. Ending dah betul macam lepas tu bila kita flashback apa? Main boleh. Flashback. Oh flashback. Bila contoh Dengar je main boleh. flashback balik. Flashback. Contoh dah. Okay ni dah aku dah dapat jodoh aku lah. Bila kita ingat balik belakang tu, apa benda yang aku buat ni. Jadi Aku tak buat orang buat aku macam mana. oh yang tu lah. Cik. Contoh aja cik gua koyak gila cik. Dia takkan tak ada apa-apa nak cerita kat gua. Bagi gua semangat sikit cik. Redha. Takkan macam tu je cik. Macam mana aku nak reda cik. Ikhlas lah itu. Relakan Ikhlas lah. dah kan. Tapi aku bengkak kan. Bengkak tu yang tu tak ada ubat man. Hang elok je ada ubat. Saya Amalan lah boleh cik. Amalan. amalan lah. Amalan tu lah. Saya tak ada amalan man. Memang bila putih-putih habis. Betul? Aku tak fikir dah. Tai song. Tai song lah. Sepotai. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Betul-betul. Tapi nampak hang. Kadang itu nampak macam hang jadi zombie je. Tengok sekejap kan. Tapi lepas tu dengan cepat dia recover zombie tu dengan Berapa lama tu? Seminggu dah? 2-3 hari? Adalah 2-3 hari. Lepas tu diam-diam duduk jauh-jauh kat penjuru kan. Aku nampak duduk pegang tu kan. Tahu lah dia buat apa. Dia bila dia download balik apps tu kan, dia akan okey. Ada satu lagi ubat dah senang lah. Kalau Benda tu 3 biji. bukan healing mana-mana, right ke. Itu lah ubat dah. Right pun broken ke macam mana cik? Right tak ada benda lain kot. Dia bukan orang cakap kalau hang sedih, Cari ketenangan sedih sebab perempuan, ubat dia pun perempuan ke? Bukan macam tu je. Bukan ke? Cari Cik pondan lah. kan mungkin kita kena cari diri kita balik lah gitu. Ni aku nak dengar cik. Tolong buka cerita cik. Mencari diri tu macam mana cik? Jadi Macam nak cari dia yang balik bila hang lost? Aku suka benda-benda yang nak pergi ke makrifat sikit ni. Jangan saya tak ingat. Macam mana cik nak cari diri cik? Pergilah jumpa kawan-kawan, tanya nasihat bagi. Kawan-kawan yang mana yang jual tu? Aiskrim pun kawan-kawan. Bukan tu. Okay. Kawan-kawan yang rapat lah, yang kenal. Aku yang rapat pun dengan hang je, dengan Cik D je. Macam Cik D dia dah busy kan. Cada pun dengan hang. Tapi bila aku lepak dengan hang, tidur. Mungkin tidur sebagai ubat dah memang. Umat dia, aku tidur atas perut hang pula. Mungkin untuk melupakan Okey. Okay, selalu orang nampak hang ni fun, hang lawak kan. Hang unexpected kan. Okay, Cik Man bagi masa. Aku bagi hang 1 minit untuk buat keluar satu benda deep yang ada dalam diri hang. Kata-kata ke apa benda ke. Yang hang rasa hang, okay time ni aku perlukan nasihat hang. Hang kena buang humor hang. benda apa? Hang kena
cakap secara serius Aiman, nasihat ke, apa benda ke, pedoman hidup ke, mutiara kata ke, serius tengok kamera je. Naik man. Apa-apa je terlintas kat kepala hang sekarang. Tak ada. Confident je. Kosong. Tadi bukan main banyak aku bercakap, sekarang kosong pula. Kena payment dulu baru bercakap. Bukan. Bagi nasihat aku ambil tak pandai. Ada apa-apa je sembang. Hang rasa yang benda tu bagus lah untuk Aiman dengan Cik D. Cik Aiman lah Cik Aiman. Suruh gelak. Tak tahu cakap. Tak tahu nak menggambarkan tu macam mana. Hang keluar je word spontan. Apa nasihat macam mana? Tak kisahlah apa je. Tentang apa yang hang tengah cakap ni ke. Kita sebagai lelaki ni Kita sebagai lelaki ni. Hang kena bagi. Okay. Okay, sebagai First lelaki word ni tu. Sebagai lelaki ni kita kena kerja keras, cari duit, bahagiakan mak ayah dengan pasangan. Bila dah kahwin lah, macam tu lah. Sebelum kahwin tak payah kerja keras. Kerja keras ke? Tapi logik dia sebagai lelaki memang kena macam tu lah sebenarnya. Zaman sekarang ni kalau hang sebagai lelaki memang hang dijuri macam tu sebenarnya. Kalau di zaman dulu mungkin tak orang akan pandang hati hang kan. Zaman sekarang ni nak tak nak memang itu ada orang akan nampak hang punya apa yang hang ada sekarang. Hang kena all out, hang kena lengkap, hang kena ada duit, baru hang boleh buat pilihan. Yes. Sebab perempuan sekarang ni pun dah ke arah tu, depa dah ke arah macam kerja kuat. Lelaki apa lelaki boleh buat, kami boleh buat. Kalau zaman dulu lelaki dia boleh memilih. Ya. Kalau zaman sekarang memang tengok lelaki dipilih. Betul. Tak di. Sebab lelaki sikit kan salah satu dia. So Ya. betul. Satu mungkin memang sebab mindset orang dah bertukar. Kan akses dalam sosial media kan terlalu banyak. Kan banyak je benda yang fake dalam sosial media tu, kehidupan orang kan macam kita selalu tengok 5 minit 3 minit kehidupan semua digambarkan dengan kelengkapan yang baik, hidup bahagia apa semua kan. Ni serba lengkap, glamour apa semua kan. So kebanyakan orang dimomokkan dengan benda-benda macam tu. So mindset dia pun start berubah. Tapi realiti hidup sebenar dia tak macam tu pun. Betul. Kan sekadang kehancuran hidup tu bermula kat situ juga. Cumanya kita ni bolehlah guna benda-benda yang moden sekarang ni, tapi kita jangan dimanipulasi dengan benda tu. Biar kita yang manipulate benda tu kan. Betul tak Cik? Cik ulas sikit Cik. Macam serius sangat kan. Sama je macam cakap. Buka jalan untuk hang. Oh ya. Even macam kita kat sini pun orang nampak kita duduk mungkin dah well prepared. Ya. Lighting sana, lighting sini, mic situ, mic sini. Ini je kami duduk depan ni. Ya. Kami hakikatnya bukan duduk kat sini pun. Tempat kami selalu duduk tu bukan kat sini pun. Tempat lain. Kami rasa janggal ni. Cuma kami bawa barang yang kami selalu Kekok Yes, kami cuba kemaskan mengikut orang kata apa? Standard mata yang selalu tengok tu. So kita frame kan apa yang kita buat kan. Yes, so kita frame Kita lepak kedai kopi apa semua kan. Cumanya sekarang ni kita sedang mencari momentum dan keselesaan bila duduk dalam frame. Benda yang kita sembang dekat kedai kopi dulu tu kan. Selalunya macam tu lah. Yes. Cumanya bila duduk dalam frame ni kekok lah sikit. Contoh macam hang tadi lah 2 kali nak terberak. Yang tu sensor kot Iman. Tak ada, aku cakap lepas tadi tak ada sensor. Di jangan sensor part ni tau. Masukkan tempat berak tu aku nak Aduh, jangan malu highlight yang tu. Yang berak tu dia 2 kali berak. Orang berak. Tapi saya masukkan sekali lagi tadi bahasa saya cakap yang mindset yang kita cakap yang apa study dengan tak study tu. Ya. Sebab sekarang ni saya nampak okey bila kalau budak tu sendiri dia tak belajar contoh tapi dia ada mindset kerja, dia rajin. Dia akan jadi problem bila dia nak kahwin kan dengan perempuan yang study dan kerja bagus. Dia pun duduk okey. Family pula. Betul. So, tu saya nampak apa-apa family. Sebab tu So lelaki memang kena pastikan kita ni kuat dan orang kata apa? Mindset tu betul. Dia direct terus cakap lah. Cerita dia lelaki hang kena ada barang, hang kena ada duit apa semua. Kalau hang belajar tak tinggi, hang business, hang kena letup dulu. Hang kena ada nama, hang kena ada barang, hang kena ada duit. Hang pergilah perempuan tu degree ke PhD apa benda, memang tunduk lah dengan hang. Sebab baru ni memang tengok podcast dekat kat TikTok lah kan. Ada seorang influencer tu cakap okay, kalau lelaki tu nak datang dekat dia, kalau dia beli beg tangan 20,000 contoh lelaki tu boleh hadiahkan 200,000. Dia cakap tunduk tak perempuan tu? Mesti tunduk punya. So sekarang memang mindset orang macam tu.
Sekarang ni ya. Mau tak nak hang kena ada duit lah, cerita dari itu je. Cumanya adalah lelaki golongan-golongan pertengahan ni masih mengharapkan kehidupan tu secara klasik. Klasik tu maksud zaman kita pergi kepada basic lah, tengok hati lah. Tapi itu asas dia sebenarnya. Apa-apa pun hang tengok hati. Sebab Cik Mat pernah cakap kan, kalau hang nak ambil sesuatu tu, kalau nak nampak lengkap, golongan mana yang nampak lengkap? Kalau dalam frame ni kita tengok cantik, handsome, glamour, berharta apa semua, tahu kan golongan apa kan. Tapi still berpisah juga, banyak juga yang berpisah. Jadi pucuk pangkal dia kena pandang hati juga. Cumanya banyak orang dah buta mata dia kan. Dulu banyak buta mata, sekarang ni dah pergi ke hati, dah buta mata buta hati. So sekarang misinya untuk lelaki-lelaki ni cari orang yang tak buta hati lah. Kan ada je lah. Masih ada. Cuma dia tu dia macam orang panggil apa, jarum dalam selimut. dalam rambut. Dalam selimut. Benang dalam tepung. Jarum dalam selimut. Boleh juga tu. Salah landing tercucuk mampus. Ya betul. Pepatah Melayu. Mencari apa dalam rambut tu? Tarik rambut dalam tepung. Ya, betul. Aku nak cakap aku lupa. Okey lah, boleh lah tu, jarum dalam selimut. Macam tu lah lebih kurang Bila tercucuk, aduh. Aduh, enak. Sakit mah. Cucuk tu. Dia Itu. Okay, baik. Musik kata-kata last ada tak? last cik. Tak tahu. Please kita nak tutup. Kalau kata-kata last hang ni padu cik, lepas ni hang ada lagi cik. Gelak lu. Cakap je kat Cakap apa? kat kamera. Apa poin dah? Untuk lelaki lah, jangan lemah, jangan ni. Hang Bagi lelaki, apa kena bekerja keras, banggakan mak ayah, tentulah perempuan akan cari hang. Lagi. Itu je kot. Itu je. Okey lah. Okey. Sambung episod lain. Jumpa lagi. Cik Mat jadi. Jangan lupa share. Bye.